Saya nak tunjuk dekat anda satu aplikasi menarik yang saya install dalam iPhone saya. Nama aplikasi itu Locally AI. Jadi bila anda install aplikasi Locally AI ni, anda boleh run AI model secara offline dalam telefon anda. Okey, jadi sebelum tu kan, anda kena download dululah AI model. Jadi dia ada banyak pilihan. Macam contohnya sekarang ni saya dah download dua AI model. Ada satu yang coin 3.5, 4 bilion, ada yang 2 bilion dan sebagainya kan. Jadi anda boleh pakailah, dia ada tak sia-sia ada lebih kurang dalam 10 macam tu tau. Jadi apa yang menariknya adalah lepas anda dah download AI model ni, anda boleh load AI model tu, lepas tu anda boleh bersembang dengan benda tu, tak payah pakai internet dan sebagainya. Dia memang run dalam telefon anda. Okey, untuk pengetahuan anda, telefon yang saya pakai ni adalah iPhone 16 Pro Max. Okey, anda boleh tulis macam-macam dekat dia, macam contohnya anda nak kata hi ke apa ke. Benda ni memang umum. Sama, penggunaan dia sama sebiji macam ChatGPT. Lepas tu jawapan dia pun cepat tau. Dan apa yang menariknya adalah, anda siap boleh hantar gambar ataupun contohnya kan, kalau anda nak bersembang dengan dia pun boleh. Contohnya ni, saya tekan kat bawah ni, sama macam ChatGPT kan kita ada text to speech. Okay, Mas tanya something. Hi, I want to ask you something. Of course, ask away. Okay, I want to ask you, why is it that people say 5G is the cause of cancer? That specific claim is scientifically inaccurate and not supported by reputable health organizations like the World Health Organization. While research into electromagnetic fields, EMFs, and potential carcinogenicity is ongoing, there is currently no strong evidence linking to increased cancer cases. People have different views or concerns regarding this topic, but these should be based on validated scientific studies rather Okay, than okay. unproven beliefs. How about we talk about something else? Can you tell me a joke about 5G? Why did the overworked base station go on vacation? It needed to take a break. Okeylah dia buat lawak. Okey, tapi tak apa, saya tu nak tunjuk dekat anda. So maksudnya benda tu memang boleh jalan tau. Lepas tu kalau saya tutup yang chat tu kan, apa yang kita duk bersembang tadi tu, semua dia dah tulis dekat bawah ni, dia dah transcribe tau. Okey, jadi katakanlah anda nak tengok betul ke tidak saya duk pakai internet ataupun saya tak pakai internet, saya gunakan aplikasi ni kan. Okey, saya boleh turun dekat atas ni, saya boleh buat aeroplane mode dan saya akan tutup wifi. Nampak kan? Memang aeroplane mode, jadi telefon saya ni memang tak ada internet tau. Okey, jadi sekarang saya buka balik aplikasi ni. Okey, saya tekan balik dekat yang text to speech tu, kita bersembang dengan dia. Okay, now can you tell me a bit, why is it that people say Wi-Fi is the cause of cancer? That claim is also not supported by credible science. While older studies suggested some link between long term exposure to electromagnetic fields and certain cancers, global health organizations do not consider there to be sufficient evidence to warrant immediate Okay. regulatory So, restrictions. nampak kan? Bila anda tengok dekat sini, telefon saya sekarang ni dalam aeroplane mode, maksudnya selular tutup, wifi tutup, memang semua tutup. Tapi benda tu masih boleh function. Jadi bila anda install aplikasi ni kan, anda cuma kena gunakan internet tu untuk nak download model. Macam kalau saya manage model dekat sini, nampak? Ini adalah senarai-senarai model yang boleh digunakan dalam aplikasi ni. Dia ada yang macam contohnya yang paling latest, dia ada yang Quen 3.5 tu. Yang 3.5 ni dia ada beberapa ni lah, beberapa yang parameter yang berbeza. 4 bilion, 2 bilion, yang 0.8 bilion. Okey, kalau anda tak tahu, saya cerita kat anda secara umum lah. Lebih tinggi nilai parameter tu, maka benda tu adalah lebih berat lah. Sama lah, tak kisah dekat handphone ke, dekat komputer ke, dia lebih berat. Jadi kalau macam contohnya telefon anda mungkin dari segi mid range dan sebagainya, anda boleh tukar pakai yang 0.8 bilion ataupun 2 bilion, contohnya macam tu. Jadi ada banyak lah dekat sini, anda boleh buat macam-macam. Lepas tu kan, kalau anda tengok lah, macam contoh, okay, saya tunjuk lagi sekali dekat anda. Kalau yang Quen 3.5 ni, kebaikan model ni adalah, dia adalah multi-model. Maksud multi-model tu adalah, dia boleh, bukan sahaja dia boleh mengeluarkan teks, maksudnya kita boleh tulis kat dia juga memahami gambar. Jadi kalau saya buka balik yang chat tu, saya boleh pergi dekat dia, macam kat bawah ni, saya boleh tekan tanda tambah ni. Lepas tu saya boleh attach file ataupun saya boleh take foto. Macam ataupun saya nak attach foto pun boleh. Jadi katakanlah saya ambil lah satu foto dekat dalam ni lah, dalam saya punya galeri ni, saya ambil satu. Okay, satu gambar ni. Lepas tu saya boleh tanya dekat dia, what is this? Contohnya saya tulis, what is this? Okay. Alright. So saya hantar kat dia. Jadi apa yang seronoknya adalah,
processing ni semua dia tak pakai internet tau. Dia memang duk run secara lokal dekat dalam telefon ni. Nampak dia jawab kat situ. Masalahnya dia siap tahu lah, dia kata, "That's a small rig device, specifically small rig 4K 30 video apa ni, video camera mount designed for mobile phone." Masalahnya dia tahu benda tu apa dia tau. Dan dia cerita secara panjang lebar lah benda tu boleh buat apa kan. Jadi apakah kegunaan benda ni? Kegunaan benda ni dia simple. Sekiranya anda tak nak gunakan, katakanlah macam ni lah, katakanlah anda tak nak bayar untuk ChatGPT ke apa ke. Kalau ChatGPT percuma kan kadang-kadang dia ada limit kan. Tak kisahlah ChatGPT ke Gemini dan sebagainya, ada limit. Jadi kalau anda jenis nak tanya AI untuk jawab soalan dan sebagainya, tapi anda tak nak mengeluarkan sebarang benda kata duit nak bayar, anda boleh gunakan aplikasi ni. Jadi lagi sekali saya tunjuk dekat anda, aplikasi ni nama dia adalah Locally AI. Jadi anda boleh install dan anda boleh install lah juga run beberapa AI model yang mengikut kesesuaian telefon anda.